simpanan emas anak saya dah ada 16 gram. Tapi saya saja nak kira sebenarnya berapa exactly yang saya dan suami berjaya simpan, sebab kita orang buat auto debit RM50. Jadi nak tengok berapa sebenarnya emas yang kita dah berjaya simpan selama setahun. Jadi tolaklah hari tu baru buat akikah. Tolak juga dengan waktu dia bersalin, dapat hadiah semua tu. Waktu raya berapa saya top upkan dia. Hasil auto debit saya dan suami untuk anak berjaya kumpul sekitar 2.45 gram emas. Not bad. Sebenarnya menyimpan ni dia bukan tentang berapa banyak yang kita boleh menyimpan, tapi sebenarnya nak membina habit. Jadi kalau tuan-puan pun mungkin ada impian nak buka akaun untuk diri sendiri ataupun nak buka akaun untuk anak dan nak menabung sekitar RM100 sebulan, tuan-puan pun mungkin akan dapat sekitar tu lah. Jadi tips dia satu je, kena mula dan konsisten. Kalau sekadar mula tapi tak konsisten, tak jadi juga. Lambatlah 2 gram tu nak dapat. Jadi sekiranya tuan-puan nak saya bantu untuk buat simpanan emas pertama, hubungi saya untuk saya get sebaiknya atau follow step di pin video.